Jadi mengamalkan amalan syariat yang zahir dan syariat yang batin. Tanpa mengurangi atau berlebihan. Kemudian pedomannya lagi, antara pedoman-pedoman yang diberikan ini, iaitu tanpa mengurangi, yakni ibadah yang diperintahkan Allah laksanakan sebaiknya lah. Kalau semayang biar cukup lah 5 waktu. Jangan kurang. Kalau puasa biar cukup lah sebulan, jangan kurang. Demikianlah kewajipan, jangan dikurangi. Yakni laksanakan kewajipan itu sebaik-baiknya. Bahkan kalau dapat ditambahlah dengan yang sunat-sunat pula. Itu masuk. Tanpa mengurangi atau berlebihan. Kadang-kadang timbul masalah juga berlebih-lebihan ni. Berlebih-lebihan. Maksudnya sampai ke tahap sebenarnya berlebih-lebihan itu berpunca daripada kecelaruan berfikir. Dan sebenarnya di sebaliknya sebenarnya ada dorongan nafsu yang buruk kadang-kadang. Baik, berlebih-lebihan yang macam mana ni? Contoh. Manusia ni Allah Ta'ala jadi ada kadar kekuatan dia. Dan ghaliknya kalau kita nebeng dah lalu, tak tahan lama. Tak tahan lama. Macam orang berlari kau. Berlari mula-mula, speed 1 kilo dah. Speed mula-mula, melompat. Dah sampai 1/2 kilo berdebing apa. Orang berlari slow, mula dengan slow dulu. Slow. Kuat sikit, laju sikit lagi. Lalu ni contoh macam gini lah. Orang tak jenis senang lah. Orang tak jenis senang. Tak jenis senang je. Sampai tertanya mungkin guana nak senang. Tiba-tiba main permainan yang berat-berat lalu. Bahaya. Sangat bahaya. Tapi kalau dia biasa sikit-sikit, slow-slow, dia akan jadi kuat. Demikian juga ibadah. Berlebih-lebihan ini, nak beritahu je manusia ini, dia ada kadar kekuatan dia. Jadi konsep berlebih-lebihan ni, yang nebeng. Yang nebeng sampai satu tahap dia tidak berupaya. Bahkan akan jadi malah. Tapi kalau manusia itu melakukannya secara berperingkat-peringkat dengan bimbingan, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Baik, nak bagi contoh zaman Nabi. Supaya jangan kita faham. Macam mana kita nak faham berlebih-lebihan ni? Iaitu orang yang membebankan dirinya dengan hal yang dia tidak mampu lakukan. Itu berlebih-lebihan. Baik, zaman Nabi, bila sahabat dengar Nabi ni berqiyamul lail dengan begitu lama sekali, sampai tahap tepuk kaki Nabi itu pecah-pecah. Nak kabul lamanya Nabi bersolat. Sedangkan semua orang tahu Nabi ini sudah tidak ada dosa lagi. Allah Ta'ala sudah ampunkan ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Segala dosanya kalau ada. Maksudnya sekira maksudnya apa-apa saja yang dulu yang akan datang semuanya sudah terampun. Berarti Nabi tidak ada sebarang dosa. Tapi dari segi ibadah, tekun Nabi beribadah sampai tepuk kaki Nabi pecah-pecah. Jadi inilah yang diperhatikan sahabat. Sahabat yang memerhatikan lalu buat analogi secara salah. Lalu buat bandingan secara salah. Mikir secara tak berapa sihat. Dia kata mana? Sebenarnya kalau tengok selapis betul cara mikir tu. Tapi rupanya kalau tengok dicermati, maka ada benda yang kurang. Ada benda yang salah. Tengok selapis kena. Dia kata mana? Dia kata Nabi, orang yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran, sudah tidak ada sebarang dosa dah. Tapi melaksanakan ibadah dengan begitu banyak lagi sekali. Banyak beribadah. Lalu, kita ni gimana? Sudahlah banyak dosa. Tapi ibadah kita tidak sebanyak itu. Sepatutnya kita lebih banyak lagi. Sekarang tengok selapis kena. Betul, selapis ni. Tapi kalau tengok aspek lain, tidak sudah masalah akan timbul. Tengok selapis kena. Logik akan munasabah. Nabi tak ada salah. Banyak-banyak ibadah. Kita ni banyak. Patutnya berganda kita buat. Tapi rupanya tak gitu. Jadi sehingga ada di antara mereka ni berazam. Mereka ni ada di antaranya nak berpuasa, tak mau buka-buka dah. Nak puasa berterusan. Tak mau buka-buka. Sama ada puasa sepanjang tahun ataupun puasa 2-3 hari sekali baru makan, boleh jadi. Yang dinamakan wisal, tak kira lah. Nak kali tak mau buka. Ada di antara mereka pula ni yang nak bangun qiyamul lail, tak mau tidur sikit. Tak mau tidur sikit. Nak bangun malam, nak semayang je. Ada seorang lagi pula. Yang ketiga ni, dia kata, aku tak mau bini-bini. Tak mau nikah. Nikah ni banyak hal pula. Jadi dah nak lahina sekabu. Banyak hal. Tak mau nikah-nikah. Ini manggil kalang itu. Tengok sapi kena. Kena dari segi mana? Manusia ni kita banyak salah. Nabi tak ada salah.
Nabi buat banyak, kita patut kena lebih lagi lah. Kena. Tapi tengok aspek lain, banyak benda tak kena. Lalu Nabi kata, bila Nabi panggil orang-orang ni, awak cakap tadi tu, awak khabar kita tu, Nabi panggil, lalu Nabi beritahu. Kesimpulan mudah, Nabi beritahu, setiap benda tu ada hak dia. Dan dia berhak untuk diberikan hak dia. Mata ni ada hak dia. Antaranya tidur lah. Hak ni tu, kena beri bahagian dia tu. Demikianlah benda-benda lain. Dia ada hak masing-masing. Ada hak dia sendiri dan kena beri. Jadi nak khabar, Nabi nak betulkan sikap dan kefahaman sahabat yang salah tu. Bahawa sikap yang diambil itu sikap tak betul. Sebab apa? Kalau dia buat macam tu, maka dia akan menimbulkan beban yang berat atas diri dia tu. Pertama sekali dia bercanggah dengan sunnah. Baik, persoalan sekarang. Dah boleh tak kalau kita nak buat gitu? Nak faham erti berlebih-lebihan ni. Boleh dah nak buat gitu? Dan ada tak orang buat gitu? Baik. Pada dasarnya saya nak beritahu, ada orang buat gitu dan boleh tak salah buat gitu. Tapi orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Baik. Kalau kita baca kisah manaqib aulia, buka kitab-kitab yang berkaitan dengan manaqib aulia, kita akan bertemu kisah-kisah yang seperti itu. Antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, dia ni 40 tahun semayang subuh dengan wuduk semayang isyak. Semayang subuh, wuduknya tu wuduk semayang isyak. Dan kita tahulah, kalau kita ni tidur ni, batal wuduk kita. Dan mazhab mana-mana pun batal wuduk kalau tidur. Kalau tidur cengok punggung lekat latar tu tak apalah. Tapi tahan lama mana tidur gitu tu kalau kita ni. Nana molek selikuk kaki naik ke atas. Nana molek. Tapi Syekh Abdul Qadir 40 tahun semayang subuh dengan wuduk solat isyak. Jadi nak kabarnya bahawa tidak menjadi larangan ke situ kalau orang itu ada kemampuan yang kuat, cukup. Dan nak sampai ke situ itu, dia akan berlaku, tidak berlaku serentak. Dia akan berlaku sedikit demi sedikit. Dalam keadaan kita tidak ada keupayaan, tiba-tiba nak buat gitu, maka dia akan masuk ni. Termasuk dikatakan, iaitu berlebih-lebihan. Tiba-tiba saja, macam tadilah, orang tak pernah senang, duk kerja jabat, main dalam akaun sok mau peceng, tiba-tiba nak berlari 20 kilo gitu sehari. Tiba-tiba nak berlari 20 kilo. Padahal selama ni, jalan pun dah pernah lepas. Main duduk dalam akaun semua, dah berjabat semua. Tiba-tiba hari ni peceng, esok nak berlari 20 kilo. Bayangkan. Mana agaknya? Maka sama juga. Berlebih-lebihan ini dengan makna orang melakukan sesuatu dalam keadaan tidak ada keupayaannya. Tiba-tiba saja tak mau tidur malam. Tiba-tiba saja tak mau buka-buka. Ini unsur-unsur berlebihan. Tapi orang yang diberikan kekuatan oleh Allah dan berupaya, dan ghalibnya keupayaan itu diperoleh secara berperingkat-peringkat, maka tidak menjadi halangan untuk dia buat benda-benda macam tu. Jadi saya beritahu macam ni, pertama sekali jangan ada orang mengambil sikap berlebih-lebihan tadi tu. Baru dengar sehari 2 hari mengaji, tiba-tiba beri semangat. Nak bangun tahajud tak mau tidur-tidur. Tahan 2-3 hari. 2-3 hari. Lepas tu kena molek subuh pun tak ada lagi. Roliknya kan jadi gitu. Kita pernah dengar ada orang model gini, bangun tak tidur malam. Tengok lama mana boleh tahan dah seminggu. Pas seminggu tu hanya qada balik, kena molek tergelang subuh-subuh tergelang. Kenapa? Kerana dia tidak berupaya yang berlebih-lebihan. Tapi yang orang yang sudah diberikan kekuatan oleh Allah, terutama dalam bimbingan guru dia tu, dia ada keupayaan melakukan itu bila sampai waktu dia. Jadi nak menilai makna berlebih-lebihan itu bila seseorang buat sesuatu di luar keupayaan dia. Itu berlebihan.